7 Januari 1985, Persidangan Mahkamah Agung kali pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1985, Persidangan Mahkamah Agung kali pertama dirasmikan oleh Yang Amat Arif Tan Sri Haji Muhammad Saleh bin Abbas, Ketua Hakim Negara di Kuala Lumpur. Persidangan ini dihadiri oleh 10 orang Hakim Mahkamah Agung dan diadakan selari dengan penubuhan Mahkamah Agung bagi menggantikan Mahkamah Persekutuan. Dengan adanya Mahkamah Agung, kes-kes rayuan dari Malaysia ke Majlis Privy di England turut ditamatkan dan Mahkamah Agung akan berperanan sebagai mahkamah rayuan terakhir di Malaysia. Penubuhan ini mencerminkan kematangan sistem kehakiman dan profesion undang-undang dan melambangkan kemerdekaan Malaysia sepenuhnya dari kesan-kesan terakhir penjajahan. Berkuat kuasa 1 Januari 1985 juga, nama-nama Hakim Mahkamah Agung hendaklah ditulis mengikut pangkat dan nama mereka diikuti dengan perkataan HME, Hakim Mahkamah Agung bagi bahasa Melayu, dan SCJ, Supreme Court Judge bagi bahasa Inggeris.